tidak boleh ataupun haram untuk melayan Trump sebagai tetamu. Haram untuk menjemput dia dan haram untuk kita melayan dia sebagai tetamu. Kita kena ingat, kita kena faham bahawa Amerika merupakan sebuah negara kafir harbi muharibah fi'lan. Ini realiti Amerika. Amerika itu merupakan sebuah negara kafir harbi muharibah fi'lan. Jadi kafir harbi muharibah fi'lan ini maksudnya adalah negara kafir harbi yang sedang berperang dengan umat Islam. Negara kafir harbi yang sedang memerangi umat Islam. Itu maksudnya kafir harbi fi'lan. Yang secara nyata negara ini sedang berperang dengan umat Islam. Sama macam entiti Yahudi sekarang sedang berperang dengan umat Islam. Di mana mereka berperang dengan umat Islam? Kalau dulu dia menjajah dan berperang dengan umat Islam di Iraq, di Afghanistan, di Yaman, di sepadan Pakistan. Jadi itu memang peperangan nyata. Tapi sekarang ni macam tak nampak. Macam tak nampak lah mereka tu berperang secara langsung dengan umat Islam. Tapi Amerika lah yang membekalkan senjata kepada entiti Yahudi untuk Yahudi memerangi umat Islam. Itu secara nyata lah. Jadi pembantaian yang berlaku di Palestin, di Gaza oleh entiti Yahudi laknatullah ke atas umat Islam, itu boleh berlaku kerana adanya sokongan, adanya bantuan, khususnya bantuan ketenteraan daripada Amerika. Ya, Amerika tak pegang secara langsung, tapi dengan senjata dia lah, dengan bom dia lah, dengan peluru-peluru dia lah yang semua membolehkan entiti Yahudi ini untuk membantai umat Islam. Kalau tidak menjajah secara fizikal, dia akan menjajah secara ideologi, secara sakafah, secara budaya, secara politik, secara ekonomi, secara apa lagi, habis semua uslub ataupun semua cara dia boleh jajah, dia akan jajah umat Islam. Macam mana cara dia menjajah umat Islam dari sini? Politik sebagai contoh. Dia melantik penguasa-penguasa yang merupakan ejen. Penguasa-penguasa yang ada ni sekarang ni merupakan penguasa-penguasa ejen Amerika. Ini cara dia menjajah umat Islam dari segi politik. Ejen-ejen ni merupakan ejen yang tunduk kepada mereka. Dia mempromosikan demokrasi, dia mendukung demokrasi di negara-negara umat Islam. Kononnya dia kata demokrasi merupakan sistem yang terbaik. Tapi apabila di negara kaum muslimin sebagai contoh negara beraja di Arab Saudi sebagai contoh, diktator, banyak diktator di negeri-negeri kaum muslimin pun dia dukung juga. Dia nampak tak pembohongan Amerika tu, dia akan mendukung orang yang tunduk kepada dia, orang yang mengikut kepada kepentingan Amerika. Ini secara politik bagaimana Amerika menjajah umat Islam. Secara ekonomi lagi lah, apa ni jelas lagi nyata. Bagaimana dia menggunakan sekatan ke atas Iraq dulu kan. Bagaimana kalau tengok sekarang ni apa ni tarif yang dikenakan, dan bagaimana dia masuk ke negeri-negeri kaum muslimin dan mengaut hasil keuntungan, bagaimana dia perangkap negeri-negeri umat Islam dengan pinjaman ribawi dan sebagainya. Ini penjajahan dalam bentuk baru yang dilakukan oleh Amerika. Jadi kita kena ingat bahawa Amerika ni anda boleh sifatkan sebagai raja kejahatan dunia. Ini raja kejahatan dunia. Kalau antum rajin kaji sejarah, antum boleh lihat bagaimana banyak sejarah ataupun berbagai krisis yang berlaku di sepanjang sejarah, kekacauan yang berlaku di banyak penjuru dunia. Yang menyebabkan kekacauan ni, yang mencipta krisis, yang mencipta kekacauan ni ialah Amerika. Bukti dah banyak dah. Bukti dah terlalu banyak dah. Amerika ni mereka mencipta krisis dan tiba-tiba kononnya dia datang untuk menyelesaikan krisis. Padahal dia menciptakan krisis tu. Nanti dia menyelesaikan krisis ni. Jadi untuk apa? Untuk dia dilihat sebagai hero. Amerika merupakan hero. Amerika lah yang menyelesaikan krisis ni. Yang terbaru, dia menyebabkan Pakistan dengan India berperang. Dia menyebabkan Pakistan dan India berperang. Tiba-tiba dia masuk campur untuk menghentikan peperangan di antara Pakistan dan juga India. Ini Amerika. Jadi negara lain itu akan bergantung kepada Amerika lah. Nampak macam Amerika ni hero, nampak macam Amerika ni boleh menyelesaikan segala masalah. Masalah ekonomi boleh selesaikan, masalah politik, ketenteraan dan sebagainya. Padahal Amerika ni merupakan tertua kepada segala kejahatan. Kenapa kita kata kita tidak boleh ataupun haram untuk melayan Trump sebagai tetamu. Haram untuk menjemput dia dan haram untuk kita melayan dia sebagai tetamu. Kita kena ingat, kita kena faham bahawa Amerika merupakan sebuah negara